Dan habis $30, which is $30 RM90. So ada baju, satu baju RM10. So 3 baju $10. So aku beli untuk abang, daddy dengan Nailah je. Sebab budak baju dia nipis untuk harga RM110 tu. Yelah, RM110. Lepas tu macam mahal. Lepas tu untuk adik-adik ni aku belikan dia orang kitchen lah. Kita jarang pergi Aeon. Lepas tu kita pergi Aeon nak beli barang kahwin. Yang sini tak ada vaksin atau apa-apa yang macam eksklusif sikit, ada DIY tu je. Aku jadi macam mana nak pergi beli barang kahwin ni, kita pergi Aeon pula. Aeon mesti ada vaksin kan? Saya dah jumpa Aeon juga tempat saya. Barulah aku jumpa tempat-tempat macam ni. Oh, astaga. Aku nak cari barang aku pula. Banyak pula baju saya cantik tu. Tempat Aeon. Lah vlog. Tuang muda, 1, 2, 3. Rasuan dan katakan doa. 1, 2, 3. Alhamdulillah, tinggalkan ibu dia saja. Video tu pada dalam video. Hai guys, sekarang ni kita nak balik hotel dan terus pergi airport. Kot, sebab kalau nak pergi JPO nanti makin banyak duit saya habis. Saya belum gaji lagi ni. Kalau saya dah gaji tak apa. So kita dapat jumpa Mak Fiza. Lepas tu dapat ni goodies berbeza-beza je. Lepas tu kita tengah tunggu Grab. Lepas tu mula-mula kita dapat Grab ni R3. Lepas tu dia cancel Chinese. Lepas tu yang kita dapat ni orang Melayu, perempuan. Tapi dia deaf, hard of hearing kot dia tulis. So aku kena check dengan dia. Aku harap okey je lah. Terus aku rasa belajar bahasa isyarat. Nak pergi solat. Rasa nak packing barang. Sebab tu mesti untuk naik. Sejuk. Kita pergi surau dulu. Aku solat tadi. I'm done for real. Tak nak turun kat lagi satu. So sad. Sebelum menaiki train, the KLIA Express train to KLIA Terminal 2 will depart. Lol, it's me again. Dah tukar baju sebab nak naik motor. Sayang bajunya. Sekarang ni tadi aku sesat lama dalam dua-dua KLIA. Dasar selalu orang ambil. Ini balik sendiri ya. Degil. Orang offer nak ambil tanah. Orang offer nak atas tanah. Mana bukan kau?